5 gram ataupun 1 dinar, mana lebih untung bila nak jual nanti? Tonton video ni sampai habis, jangan lupa save, like and share. Sebenarnya harga per gram untuk 5 gram ataupun 1 dinar ni adalah sama. Jadi sebenarnya 5 gram dan 1 dinar ni sama untung. 5 gram bentuknya petak, 1 dinar bentuknya bulat. Cuma 5 gram ialah 5 gram dan 1 dinar ialah 4.25 gram. Maksudnya 5 gram ini lebih mahal sedikit berbanding 1 dinar. Harga 5 gram hari ini adalah sekitar 2,500. 1 dinar harganya hari ini adalah sekitar 2,000. Lebih banyak gram, lebih untung. Jadi 5 gram ataupun 4.5 gram, 5 gram lebih untung kerana 5 gram adalah lebih tinggi gram berbanding 1 dinar. Tetapi dari sudut harga per gram ataupun spread, dua-duanya adalah sama. Jika tuan-puan ada bajet sekitar 2,500, boleh dapatkan 5 gram seperti ini, ataupun bajet tuan-puan adalah sekitar 2,000, boleh dapatkan 1 dinar seperti ini. Walau bagaimanapun tuan-puan, kita boleh menabung serendah RM100 melalui akaun Maskep dan dapatkan 1 dinar dan 5 gram ini melalui akaun Maskep. Tak nak pening, follow Ainin, refer pin post untuk Ainin bantu.